Mari kita lihat ringkasan bulan ini. Kami sedang mengemas kini proses semakan kesesuaian iklan untuk meningkatkan ketepatan dan membantu anda menjana pendapatan dengan lebih cepat. Kini, semasa langkah pemeriksaan dalam proses muat naik, video anda mungkin menerima semakan tambahan sebelum keputusan monetisasi kesesuaian iklan dibuat. Sebelum ini, semakan tambahan hanya berlaku jika anda merayu keputusan monetisasi ikon kuning. Sekarang, kami secara automatik menghantar video yang menerima penilaian iklan terhad atau tiada iklan untuk semakan tambahan, yang mungkin dilengkapkan oleh manusia. Semakan tambahan baharu ini membantu memberikan anda keputusan yang lebih tepat dari awal. Perhatikan bahawa pemeriksaan awal sesetengah video anda mungkin mengambil masa lebih lama, sehingga 24 jam dalam sesetengah kes. Keputusan kesesuaian iklan untuk kebanyakan video masih akan dibuat dalam masa beberapa minit. Jika video anda dihantar untuk semakan tambahan, anda akan melihat semakan tambahan di bawah kolom sekatan dalam YouTube Studio. Untuk maklumat lanjut, lihat pautan dalam penerangan, termasuk video terperinci mengenai perubahan ini. Para penstream, kami melancarkan iklan bersebelahan pada siaran langsung supaya penonton boleh terus menonton siaran anda semasa iklan dimainkan. Cara baharu untuk menyiarkan iklan semasa siaran anda ini kurang mengganggu dan menggantikan lihat pertengahan skrin penuh yang sedia ada, sambil masih menjana pendapatan yang serupa. Semasa lihat iklan bersebelahan, pemain video akan mengecil dan iklan akan dijalankan bersebelahan dengan siaran. Audio siaran akan dibisukan semasa audio daripada iklan dimainkan. Apabila lihat iklan telah berakhir atau iklan telah dilangkau, pemain video akan kembali membesar dan audio siaran akan disambung semula. Iklan bersebelahan akan diaktifkan secara automatik jika anda mengaktifkan midras pada siaran langsung anda melalui tetapan biarkan YouTube menentukan. Untuk mengakses tetapan ini, pergi ke bilik kawalan langsung, kemudian edit, kemudian monetisasi. Kami berharap kemas kini ini akan meningkatkan pengalaman menonton untuk penonton siaran langsung anda. Dalam bulan-bulan akan datang, ciri kembali ke asal dalam penyunting YouTube Studio akan dihentikan. Ini bermakna anda tidak lagi boleh membalikkan perubahan yang dibuat menggunakan kabel, potong, ganti audio, atau padam lagu. Dengan perubahan ini, kami mengesyorkan anda memuat turun salinan video anda sebelum menyunting. Ciri kembali ke asal mempunyai tahap penyalahgunaan yang tinggi, dan kami ingin melindungi sistem kami daripada amalan ini. Jadi kami telah membuat keputusan untuk menghentikannya bermula pada bulan Jun. Untuk maklumat lanjut, lihat pautan dalam penerangan. Anda kini boleh membenarkan penonton mengundi naik video kegemaran mereka dalam senarai main, yang membolehkan mereka membentuk aliran senarai main. Pengundian dihidupkan secara lalai untuk senarai main kolaboratif, dan video yang mendapat undian tertinggi dalam senarai main akan ditunjukkan dahulu. Jika anda ingin menghidupkan pengundian untuk senarai main bukan kolaboratif atau menyahatifkannya pada senarai main kolaboratif, pergi ke YouTube Studio di telefon bimbit, kemudian tap kandungan. Pilih menu 3 titik pada senarai main yang anda mahu. Pilih edit, kemudian di bawah pengundian, pilih daripada semua orang, kolaborator sahaja, atau tutup. Lihat pautan di bawah untuk maklumat lanjut mengenai senarai main kolaboratif. Itu sahaja untuk bulan ini. Jumpa lagi kali depan.